dalam package. Tapi mereka lupa satu perkara untuk semak apa yang ada dalam takaful kelompok tu dan apa yang cover lah. Kebanyakannya kalau kita semak dia kurang. Maksudnya dia memang perlindungan dia sangat orang kata sangat basic dan tak membantu pun jemaah. Macam paling terbaru saya bantu ada seorang jemaah ni, ibu dia nak pergi menunaikan umrah 30 hari tapi ibu dia dah beli sendiri dah. Beli sendiri. Tapi alhamdulillah sebab anak dia ni dia dah tahu kan Tijrakan ni memang pakar dalam travel insurance, jadi dia rujuk kita dululah. Dia rujuk, dia tanya betul tak apa yang mak dia ambil ni cukup ke tak cukup untuk cover selama 30 hari ni kalau berlaku apa-apa. Dan saya semak perlindungan yang dia bagi tu memang sangat basic dan orang kata kalau senang cakap tak cover apa-apa lah. Kalau berlaku apa-apa seolah-olah macam tak boleh bantu.